Perbezaan antara rim Thailand dengan rim Jepun, guys. Okey guys, hari ni di depan Wan Cina ada dua set rim, iaitu rim Thailand ZE40 dan juga rim race original buatan Jepun ZE40. Ini adalah rim daripada jenama AOW. Kenapa hari ni Wan Cina nak bagi tahu perbezaan dia macam mana? Sebab ada orang dia tanya Wan Cina, rim ZE40 ada tak? Masa Wan Cina bagi race yang Jepun, dia cakap ZE40 race yang buatan Thailand ada tak? Sebenarnya race tak ada buatan Thailand. Race itu semua buatan Jepun. AOW sendiri ada keluar ZE40. So kalau korang nak cari rim ZE40, contohlah, boleh tolong bagi tahu AOW ZE40. Kalau tak, keliru nanti. Kita ada Japan, kita ada Thailand dan juga China dekat luar sana. Okey. Perbezaan yang pertama ialah rim race original Jepun ni, dia kualiti dia forged. Dan AOW ni dia ialah floor foaming. Okey, untuk race Jepun dia tak akan keluar ada yang floor foaming sebab ZE40 semua dia buat forge. Untuk AOW pula semua dia buat floor foaming. So perbezaan kualiti dekat sana sebab forge ialah paling ringan, paling tahan, dan juga floor foaming ialah lebih baik daripada cast alloy. Dia lagi ringan, dia lagi tahan, tetapi tak seakan macam forge Japan ni. Okey. So untuk perbezaan kedua ialah kita boleh nampak AOW sini ada jalur-jalur floor foaming dan forge memang tak ada. Forge dia ada anti-slip tepi sini tetapi AOW tak ada. Perbezaan yang ketiga ialah rim made in Japan memanglah cap made in Japan. Dekat AOW sini dia tulis design by Japan, guys. Untuk perbezaan keempat, okey, kita boleh nampak sini dia tulis race ENG dot forge dengan VOLH Racing. Okey, untuk sini dia tulis VOLH Racing VOLH dengan RAVS RAVS ENG dengan forge lah. Okey. So inilah perbezaan antara ini. Okey, untuk perbezaan kelima kita boleh nampak AOW dia tak ada surat beranak dan juga original dia ada surat beranak, production date, spec dia semua dia ada. Untuk warna pula perbezaan dia tak berapa besar sangat tetapi kita boleh tahulah kualiti Japan memang terpaling baik sebab memang dia original. Okey. Untuk harga pula memang beza besar lah sebab rim Japan ni kualiti dia forge memang harga dia tinggi sikit dan ini adalah floor foaming, harga dia memang lagi rendah daripada forge. Okey. So kita beli rim boleh ikut kemampuan, ready stock dekat Japan. Ready stock dekat Japan pula. Ready stock yang Japan dekat kedai Wan Cina, bukan dekat Japan. Okey. Ready stock juga AOW floor foaming Thailand dekat kedai Wan Cina. So itu sahaja untuk video kali ini. Kita nak review sikit perbezaan untuk rim ini lagi. Kalau korang suka video kali ini, kita boleh lagi review TE37 CE28 untuk korang. Okey. So suka video kali ini, tolong like, share dan komen dekat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari Wan Cina. Thank you guys.